Assalamualaikum bang. Masalah. Okey, bagi nasi Arab setalam. Boleh. Berapa orang makan bang? 3 4 orang boleh? Kita bagi 4 orang makan bang. Alright. Panas ya. Okey. Okey. Lepas tu saya nak semua jenis lauk boleh? Boleh bang. Kambing grill, kambing. Boleh? Kita selalu bertimbang bang. Ada kita buat cepat-cepat bang untuk barang ni. Okey. So kita bubuh kambing bang. Alright. Okey, kemudian kita bubuh bahan sikit bang. Okey. Kita buat hiasan sikit bang. Bawang. Bawang bang. Okey. Kita bubuh sup Madinah bang. Alright. Kemudian kita bagi sambal tekak Melayu. Okey. Ada yang kena bang. Alright, boleh. Bubuh macam ni bang. Okey, macam ni siap ah. Siap. Harga berapa macam ni? Okey, harga macam ni bang. Kita bolak campur hanya RM85 sahaja bang. Alright. Di sini nasi tambah percuma saja. Sampai dah ha. Saya nak yang nasi Arab kambing pula. Boleh ya bang. Okey, yang ni pun 3 4 orang ah. 3 4 orang. Okey. Okey, kambing grill. Kita terima siap-siap 500 gram. Alright, 500 gram ah. Alright. Nanti kemudian kita berhiasan sikit dari comel. Okey. Kita berbawang sikit bang. Kita bercabai sikit bang. Kita berlimau sikit. Kemudian kita bagi sup Madinah bang. Okey, sup kambing eh. Kambing bang. Ini sambal tekak Melayu. Okey. Okey, siap lah bang. Macam ni harga berapa? Harga macam ni bang, 3 orang 4 makan RM45 sahaja bang. Dia bang. Okey. Kami tengok ayam tak ada lepas. Alright. Okey. Okey, sekarang ni kita porak ayam, bakar ayam kena 40. Okey. Ayam nasi ayam sekor 3 untuk 4 orang makan. Mana kita buat nasi ayam sekor 3 4 orang makan. Kita buat nasi. Okey, kemudian kita buat ayam sekor. Okey, kemudian kita hiasan sikit, bagi comel dulu bang. Kita buat sayur sikit. Kita bawang sikit bang. Limau, Okey. cabai sikit. Jangan tak lupa bang, Sama juga sup ah. sup Madinah bang, kambing. Kemudian kita ada sambal sikit bang. Okey, yang ni harga berapa? Harga ni RM35 saja bang. Untuk waktu operasi kami mula jam 11 pagi sehingga 4 petang. Kalau habis awal kami tutup awal. Kecuali hari Isnin dan Jumaat kami cuti. Lokasi kami di Highway Bujang arah ke UiTM Mobok.